Anda nak beli rumah tapi anda tak tahu nak pilih rumah subsale atau rumah baru. Jom saya bantu explain kelebihan dan kekurangan kedua-duanya. Antara kelebihan rumah subsale ataupun second hand. Yang pertama, dah siap, boleh masuk cepat. Jika anda beli rumah subsale, anda tak perlu nak tunggu lama ataupun bertahun-tahun untuk dapatkan kunci rumah. Yang kedua, boleh nego harga. Selalunya rumah subsale ni harga adalah di bawah pada harga pasaran. Ketiga, lokasi yang strategik. Banyak rumah subsale ni adalah di dalam kawasan yang matang dan penuh dengan fasiliti. Kelemahan rumah subsale pula, yang pertama, rumah dah berusia. Sebenarnya rumah subsale ni dah berusia dan anda perlukan modal sikit untuk renovate rumah. Yang kedua, kos deposit yang lebih tinggi. Sekurang-kurangnya anda perlu sediakan 10% deposit dan lawyer fees. Rumah baru ataupun undercon. Antara kelebihan rumah undercon ni adalah fasiliti dan reka bentuk yang moden. Selalunya bila anda beli rumah baru ni, anda confirm akan dapat reka bentuk yang baru dan fasiliti-fasiliti yang up to date. Yang kedua, anda boleh dapat rebate dan free legal fee. Selalunya untuk rumah baru ni, banyak pemanjur akan bagi diskaun deposit serta free legal fee. Yang ketiga, lebih murah pada subsale. Kadang-kadang kena tengok juga projek dan lokasi rumah baru tersebut. Antara kelemahan rumah baru, anda kena tunggu rumah siap. Kadang-kadang kalau maju ada problem, rumah ataupun serahan kunci boleh delay bertahun-tahun. Yang kedua, lokasi mungkin sedikit jauh. Banyak projek baru sekarang ni berada di kawasan pinggir bandar. Kalau nak masuk rumah cepat dan pilih kawasan yang strategik, pilihlah rumah subsale. Tapi kalau anda nak rumah baru dan banyak rebate, pilihlah undercon. Dua-dua ada kelebihan dan kelemahan. Anda lebih suka rumah subsale atau rumah undercon? Komen subsale atau undercon di bawah. Kalau nak saya bantu cari rumah untuk anda, DM sekarang. Jangan lupa untuk follow channel saya untuk video-video tips hartanah yang terbaik.